untuk konten kali ni alang-alang ulung nak review satu sikit lah. Bukan satu lah, ada satu, dua, tiga, ada 4 item. Item tu adalah gadget daripada Amgras. Ulung peminat Amgras, memang peminat Amgras. Ulung dah guna Amgras bertahun-tahun lama dah. Ni ulung nak spill sikit apa yang barang yang ulung beli kat mereka tu lah. So pertama dia adalah ni apa, ni mic earbud daripada Amgras. Earbud ni okey je apa, cuma ni earbud ni dia ada problem sikit dengan telinga ulung. Telinga ulung kecil je apa. Kalau hampa tengok telinga ulung ni kecil je. Jadi dia punya earbud ni besar, jadi ulung nak masuk dia jadi macam sakit telinga kalau ulung pakai. Tapi dia punya bass, dia punya sound, dia punya mic dia memang menarik. Mic untuk Amgras ni memang sedap. Taklah sesedap macam Apple apa semua tu, taklah sedap macam tu, tapi sedap didengar jugalah. Harga pun murah, lebih kurang dalam RM30 ke tak silap kot. Kalau hampa beli timeless dekat City tu rasa lagi murah rasanya. So yang kedua dia adalah daripada Amgras juga, iaitu ice cooler. Orang kata cooler untuk phone tu lah. Cooler ni menarik lah. Yang ni ulung beli ada, sebenarnya ulung beli ada 3 dah ulung beli. Tapi satu lagi tu tak tahu pergi mana cari tak jumpa. Rasa rosak lah ulung buang kot. Tapi lama dah cooler tu. Yang ni cooler ni masih berfungsi lagi lah. Yang ni rasanya Amgras Ice World 1 kot tak silap yang ni kot. And then yang ni pula ni upgrade version dia tu. Ni. So yang ni nama dia Ice World Pro 2. Dia besar sikit, dia ada RGB, and then dia ada tunjuk suhu kat sini. Yang ni dia tak ada suhu, dia ada tulis macam number P1, P2, P3, mana nombor lah. Bagi ulung benda paling wajib lah hidup ulung kalau ulung beli main handset kan. Nak pergi mana, nak main game, nak record konten, nak buat video, nak buat nak buat ni apa semua, pakai cooler ni automatic sejuk phone. Alhamdulillah. Memang sejuk phone, seronok phone tu, macam duk lain ikon. Okay, yang ketiga adalah ni tripod ni apa. Bapak halus, memang halus gila ulung. Terkejut ulung ingat besar pun dah kecil. Tengok tu, apa tengok tu, lagi kecil pada mic tu. Tapi okey lah, boleh lambat apa semua. Dia punya complete version macam tripod lain kot. Cuma dia versi halus je. Ni dia punya panjang tadi. Tu macam tengok tu. Panjang dia pun okey lah, macam buat konten pada tu gitu. Gitu nak buat selfie jalan-jalan buat vlog. Okey ni, tak masalah pun, bagi ulung okey je. Dia ada tapak apa. Tu tapak dia tu. Patrick Star apa dia punya tapak dia tu. Bagi ulung nak back kat ulung tu kejut. Harga pun murah tu, RM20 tak silap ni. Dia ada layak kali apa. Aku nak gantung kat beg ke apa ke, aku cemuh bulan beg ke, gantung kat beg tu. Yang terakhir adalah benda paling setia dengan ulung selama ni adalah mic daripada Amgras sendiri lah. Mic ni ulung beli lama dah, bertahun-tahun lama dah. Mic ni yang unik dia tu, ulung tersilap beli dia tu. Ulung confidence level tinggi dia tu. Mic ni ulung ingat receiver transmitter dengan box ni dapat sekali. Apa dia ulung beli tu dapat asing. Tu ulung heran tu. Jadi RM32 lah ulung beli. Takkan murah sangat kan dengan box ni. Dia tengok sampai tu dapat receiver dengan transmitter saja. Dia kata lah. Lepas tu cek rupanya box tu asing. Dia ada tulis dalam kurungan, ulung tak baca tu. Lepas tu ulung pun beli box ni asing. Box ni pun dalam RM30 macam tu je. Jadi total dalam 60 kat RM70 macam tu lah. Hampa tak perlu beli box ni pun tak apa je, okey je, tak ada masalah pun box ni. Sebab box ni pun hanya untuk hampa nak cas semua serentak tu kan. Cucuk cas lah ni, tak ada masalah pun. Tapi kalau kata hampa jenis macam jenis tak ada masalah, cas satu-satu tu mic tu. Tapi dia jadi renyah sikit lah kat situ. Kabel kena banyak ataupun kena cas satu-satu, jadi makan masa sikit lah. Design by Amgras. Dia tak isi apa-apa, tak isi lah. Tak ada micro lah. So tu je lah untuk. Sebenarnya banyak lagi gadget tu, tapi tak tahu pergi mana. Ulung pun bukan nak cari lah. And then juga selain daripada Amgras tu, ulung ada 3 brand favourite ulung yang dulu kini dah lama dia lah. First daripada Amgras, second daripada Basius, ketiga daripada Ugreen. 3 ni low budget, high quality. Itu pasti. Macam trademark tu. Tu je lah. So apa-apa ni bukannya nak promote ke apa tak lah, ni daripada personal daripada ulung lah. Kalau hampa rasa nak jimat duit, nak high quality, hampa beli daripada brand yang ulung sebut tadi tu. InsyaAllah memang depo ni tak pernah mengecewakan ulung lah. Basis bagi ulung, kabel dan power bank, depo power kat situ. Ugreen dia dari segi macam USB hub, kelajuan speed dan nak transfer apa semua tu boleh dekat Ugreen lah. Kalau kata Amgras ni, dia lebih kepada dia macam nak overall ulung kata. Tapi lo ni Amgras tengok duk fokus kat mic lo ni. Mic depo tu boleh fight dengan DJI apa semua. Ulung tengok tu macam hampa tahu kan mic Holyland yang bulat kecil tu kan. Ulung tengok kualiti dia memang sebiji macam Holyland tu, cuma dia murah sikit lagi. Tu ulung terkejut tu. Memang depo ni ada kelebihan masing-masing. Depo overall buat semua benda je, cuma mesti ada kelebihan. So bagi ulung personal, itulah depo punya kata power dia tu. So kalau hampa ada benda ulung nak review ke, nak ulung apa ke, nak bercerita ke apa ke, hampa komen-komen je kat bawah tu nak. Hampa jangan lupa like, comment and share tau. Dan subscribe lagi tau.
Tu terima kasih banyak kepada yang mana support saya selama ni. Sebab satu lagi saya minta maaf lah on off sebab saya duk kerja. Lalu ni saya berniaga pula. So jadi macam masa tu saya on off. Tapi insyaAllah lah saya akan cuba yang terbaik lah untuk YouTube inilah. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Bye bye. Assalamualaikum.